Di sebalik wajah yang tenang, tersembunyi jiwa yang kosong, tanpa arah, tanpa tujuan. Okey. Semua dah siap? Dah siap? Dah siap? Belum sebab. Sekejap dah siap, boleh pergi rehat. Syafiqah, awak belum siap lagi ke? Saya tak tahu nak mula dari mana, cikgu. Kenapa saya tak boleh terus berjaya? Kita ni kena berusaha. Tak ada yang dalam sekelip mata saja. Apa maksud cikgu? Jom, kita pergi PSS, ya? Satu langkah kecil membuka 1000 peluang. Syafiqah, kadang-kadang jawapan bukan di luar, tapi kadang-kadang usaha kita mencari. Mula berakar di hati, teknologi menjadi sayap, membawa impian terbang tinggi. Alia, kenapa kita ajak Syafiqah masuk acara TVPS? Baik tu, boleh. Jom. Syafiqah, kau nak tahu rancangan TVPS? Jom, saya aku nak cuba. Saya TVPS tu apa? Kalau takkanlah tak tahu. Jadi PSS tu cari dengan kerja penyiaran digital di sekolah yang dikenalkan oleh murid-murid dengan guru bimbingan. Anggaplah ia seperti stesen TV mini di sekolah. Jom. One, two, three, action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS. Hari ini kita akan menyerahkan indahnya ilmu dan teknologi. Dari seorang yang mencari, kini menjadi penyampai. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Kerana masa depan milik mereka yang berilmu. Bye. Aulia, kau nak tak kita ajak Syafiqah masuk dalam rancangan TV PSS? Ella, apa kata kita ajak Syafiqah masuk rancangan TV PSS? Boleh? Jom. TV PSS tu apa? TV PSS tu satu inisiatif penyiaran digital di sekolah yang dikendalikan oleh murid-murid dengan guru bimbingan. Syafiqah.